Pelalau mayat ni yang pertama lah. Yang ini terjadi pada sepupu saya. Saya panggil sepupu saya Kak Long. Ini terjadi masa Kak Long dengan mak saya kan, mereka kira anak buah dengan mak saudara kan. Disebabkan mak saya ni memang rapat dengan Kak Long. Jadi masa tu zaman anak dara lah diorang. Kak Long ni sepupu saya ni memanglah alhamdulillah orang muda memang lawa. Jadi kampung mak memang dekat Johor. Kampung dia saya tak sebut lah. Dan ada satu macam mana boleh terjadi pelalau mayat ni, ada satu orang tua ni, Kak Long saya ni dia kerja kilang. Dia kerja kilang. Jadi dan Kak Long saya ni orangnya peramah, suka senyum, dan dia jenis orang yang sangat menghormati orang tua. Satu sifat dia lah. Jadi ada satu orang tua ni lelaki. Orang kata tua-tua menggatal begitu. Dia dah isteri dia dah 3. Dia nak cukupkan kauta 4. Masalahnya usia dia ni dah 70 lebih. Tapi badan masih tegap. Mak ceritalah masa tu badan masih tegap, masih nampak macam segak lah, macam orang-orang muda. Walaupun usianya 70 lebih. Isterinya dah 3. Dia macam sebab diorang ni satu tempat kerja. Umur 70 lebih tapi disebabkan sihat, orang zaman dulu-dulu kan kerja kilang diterima lagi. Diterima lagi ni pakcik ni kerja. So dia selalu berjumpa dengan saya punya sepupu. Dan sepupu saya ni pun orang tua kan, kadang dia kesian, dia belikanlah kuih, dia belikan makanan. Jadi yang orang tua ni pula tertarik sebab Kak Long saya ni jenis peramah, suka senyum. So dia suka sampai satu tahap tu pula tu rumah dia dengan rumah sepupu saya ni tak jauh. Kira seberang jalan, selang 3 buah rumah. Sebab masa balik kampung tu mak dia tunjuklah rumah orang tua ni lah. Dah arwah dah pun lah, dah lama lepas kubur dia. Dia sampai dah suka, dia datang rumah hantar rombongan meminang. Jadi arwah mak angah saya ni, arwah mak saudara saya lah, mak kepada sepupu saya ni terkejut. Dia bilang, kenapa si dia ni kan nak masuk meminang sedangkan isterinya dah 3. Takkan tak cukup lagi. Lepas tu wakil dia ni kata dia dah tertarik dengan sepupu saya sebab sepupu saya begini-gini. Lepas tu manalah nak, sepupu saya tu dah lah masih anak dara, cantik, takkanlah dengan umur begitu. Jadi sepupu saya ni, tapi alhamdulillah yang bagus sepupu saya tolak secara baik. Tak adalah dia macam memaki ke atau menghina, tidak. Dia tolak cara baik. Dia katalah dia minta maaf sebab dia masih muda, dia belum sedia apa semua lagi pun. Dia suruhlah tu lelaki jalankan tanggungjawab pada 3 isterinya. Jadi yang lelaki ni tak puas hati. Dia tak puas hati. Dia rasa marah. Dia pergilah jumpa bomo mana pun, wallahu alam tak tahu. Dia buat sesuatu benda sampai sepupu saya ni satu hari tu tahu siapa yang tengok wajah sepupu saya ni, mak katalah diorang akan takut. Sebab muka sepupu ni macam muka mayat. Astaghfirullahaladzim. Siapa lelaki yang berkenan kan masuk meminang, tahu ke lebih daripada 10 orang rombongan nak masuk minang sepupu saya ni semua reject. Sebab dia tengok sepupu saya kan dah berbincang sekali, panggil sepupu keluar, tu lelaki dah takut, keluarga dah takut tengok sebab muka macam mayat. Siapa yang tak berani kan. Jadi reject. Jadi mak dia ni pelik. Mak dia kata, kenapa anak aku ni semua orang tolak, kata tak apalah, tapi orang tak berani nak cakap. Kenapa? Sampai lelaki yang keberapa belas tu, yang lelaki tu dia terus terang. Dalam rumah tu juga dia cakap, dia kata, macam mana saya nak terima kalau wajahnya seperti mayat, menakutkan, dia cakap gitu. Sekali
arwah mama saya terkejut. Dia bilang, "Astaghfirullahalazim." Dia kata, "Anak saya punya cantik, punya Ayu begini," kata, "macam mayat je itu." Dia kata, "Ya, cuba tengok muka dia." Sekali sebab orang lain, benda tu ditujukan kepada lelaki yang nak masuk Minang je tau. Jadi sesiapa yang ada niat nak masuk Minang sepupu saya, orang tu akan nampak dia seperti mayat. Padahal sepupu saya masa pergi kerja, OH tahu, lelaki semua lari. Kalau dia pergi kantin, semua bertaburan. Dia masuk kerja, semua lari. Semua takut tengok dia. Dia pun pelik. Jadi dia ceritalah dengan mak dia. Lepas tu mak dia kata, "Kenapa baru bercakap?" Mak dia kata, "Tak apa, kita ikhtiar." Dia kata. Lepas tu, dia ikhtiar OH. Dia cari yang pandai berubat kan. Jumpa orang sana, jumpa orang sini. Bab orang Melayu kata tak jumpa buku dengan ruas. Jadi sampailah satu masa sebab mak saya tahu mak saya yang teman. Mak saya yang teman arwah mak angah saya ni, kira mak saudara, dia teman kakak dia. Mak angah saya dengan mak saya adik-beradik. Dia teman kakak dia kan, bawa anak saudara ni pergi berubat sana sini. Mak saya yang jadi saksi. Sampai ada satu tempat ni orang kata, kau pergi satu kampung ni, ada satu orang ni, dia ada 1,101. 101 dia kata, kira hamba dia cakap gitu. Jadi diorang ni ingat hamba tu manusia tau. Jadi bilang dia boleh bantu, kau pergi sana. Jadi diorang pergi OH. Memang jauh mak cakap. Lalu jambatan, lepas tu kanan kiri, hutan, buluh. Memang dalam. Sampai je tu rumah, orang tu macam tahu tau diorang ni nak sampai. OH tahu dia cakap apa. Orang yang dalam rumah ni, orang tu perempuan. Dia cakap gini, dia kata, nak naik boleh, jangan ramai-ramai, dia bilang. Masya Allah. Dia cakap sekali pelik tau. Mak kakak dia dengan sepupu saya ni pelik. Dia kata, tidak, kami 3 orang je, dia cakap gitu. Kami tak ramai. Oh, kalau 3 boleh, dia kata. Kalau lebih daripada 5, roboh nanti rumah, dia cakap gitu. Jadi dia bilang, oh ya ke, pada diorang mungkin dalam rumah tu ramai orang datang berubat sebab rumah dia rumah kayu, full kayu. Lepas tu bawah dia bertiang, rumah lama. Jadi diorang naik, diorang bagi salam masuk. Tapi tak ada orang pun OH dalam tu, dia seorang je. Perempuan tu dia seorang, dia duduk dalam keadaan separuh bongkok. Lepas tu mak angah saya kan, abang mak angah pelik, dia bilang, dia kata, Nek bilang ramai orang, tapi nenek satu. Lepas tu dia bilang, oh jangan heran, aku ni ada 101. Dia bilang, 101? Ya, satu kat luar. Satu kat luar kan 101, satu kat luar. Satu atas badan, sebab tu dia separuh bongkok tau. Masya Allah. 99 dalam rumah. Benda yang dia ada, benda yang berdamping dengan dia punya banyak, sampai terkejut diorang semua. Dia kata, oh ya ke, padan lah. Dia kata, jangan naik ramai-ramai. Dia kata, itulah kamu tak nampak, dia cakap. Maknanya dia bilang, tak apalah, dia kata. Sekali dia tengok muka sepupu saya, dia bilang, engkau ni kena pelalau mayat ni. Terus dia cakap gitu tau. Dia terkejut, macam mana Nek tahu? Dia bilang, ya, orang lelaki nak masuk Minang, kau dia tak nak kan? Dia bilang, dia tak jadikan. Tak, dia bilang. Kau kena ni, dia cakap. Terus, dia cakap gini, dia kata, tunggu sekejap. Dia kata, aku cuba ikhtiar. Dia ikhtiar, rupanya dia hantar satu orang yang di luar tu, pergi cari. Apa sebenarnya yang terjadi. Sekali, yang kat luar tu pun bagi tahu diorang apa yang jadi. Sepupu saya ni terlangkah abu mayat. Orang tua ni dia tahu jam berapa, dia dah setting tahu jam berapa sepupu saya masuk kerja. Jam berapa sepupu saya akan langkah masuk dalam pintu tu. Sepupu saya ni memang kuat agama. Solat tak tinggal, apa tak tinggal. Tapi kalau dah Allah kata kun fayakun, jadilah maka jadilah. Benda tu kita tak boleh nak elak kan. Itulah, memang dia baca doa penyindir apa semua, tapi benda dah nak terjadi tau OH. Ujian untuk dia. Jadi dia terlangkah benda tu, pula dia terlangkah dengan kaki kiri. Orang tu tidak terjadi. Selalu kalau dia masuk dalam office tu,
Dia masuk kaki kanan, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia bagi salam. Tapi benda dah nak terjadi, dia lupa tau. Dia lupa semua. Dia main masuk. Dari situ dah mula terjadi. Tu orang tu cakap. Lepas tu dia bilang, pelalau mayat dia hantarnya bukan sebarang. Dia kata, benda ni duduk jauh, dia cakap. Lalu, jauh ke mana? Rupanya, tahu dia tanam dekat mana? Dia ambil kain kapan perempuan mati beranak sulung. Lepas tu ada tulang mawas, macam tulang mawas tu. Baik. Dalam tu, lepas tu rambut, kuku, mana dia dapat pun wallahu alam lah, tak tahu. Dalam tu balang tau, balang dia masuk dalam balang dengan rambut dengan gambar sepupu saya. Dalam tu dia tanam oyster, tak dia tanam kat mana? Dia tanam dekat kubur Cina Singapura. Masya Allah. Macam mana kita nak pergi ke kubur Cina Singapura, nak mencari benda yang ditanam tu, dalam dia bukan 7 kaki tapi 10 kaki ke dalam. Dia tanam benda tu. Jadi kan diorang ni macam pelik. Dia cakap, Nek, macam mana kami nak dapatkan tu barang? Sekali Nek kata, apalah susah. Kan aku ada 101 orang, dia cakap. Kali dia hantar 7 orang dia. Dia kata aku boleh hantar, boleh suruh orang aku buat kerja dan nombor yang ganjil, dia bilang. Disebabkan ini kes berat, jauh. Aku hantar 7 orang, dia kata. Aku dah hantar, dia cakap. Diorang pun terkejut. Tapi diorang rasa macam angin lalu tau. Hari yang sama diorang berubat, hari yang tu juga nenek tu buat. Dia hantar 7 orang tu, tak lama, tapi nenek tu cakap, lepas aku dapatkan ni benda, aku bersihkan benda ni, kau kena mandi. Dia kata, kau nampak tak masa kau datang sini ada jambatan? Lepas tu, dia kata, nampak ada sungai kan dekat situ. Kau kena mandi bawah jambatan tu. Yang kena mandi kan kau, mak kau sendiri, dia cakap. Lepas tu, mak kau kenalah baca ayat-ayat Al-Quran, apa dia bagikan ayat Al-Quran. Balik rumah, dia kata, kalau aku dah ubat dah baik, balik rumah. Kalau ada orang masuk meminang, first lepas kau berubat ni orang masuk meminang, kau tak boleh tolak, dia kata, kau kena terima. Dia cakap. Sebab dia kata itulah jodoh kau. Lepas kau berubat, itulah yang Allah dah hadirkan jodoh kau. Jadi sepupu saya bilang, okeylah, dia kata. Tak lama tu, dalam berapa minit je, tak jam tau, dalam berapa minit je tiba-tiba benda tu dah di depan mata dia. Punya busuk, diorang tengok, ya Allah. Lepas tu kan gambar tu dililit dengan rambut hitam, tapi memang busuk. Masa dia buka tu memang nak muntah lah, mak saya cerita kan. Dia dah hapuskan, dah bersih, balik, dia mandi dekat bawah jambatan. Tak lama dia balik rumah. Lepas tu berapa minggu ada orang masuk meminang. Itulah jodoh dia sampai sekarang. Abang log saya. Itulah jodoh. Alhamdulillah lepas dia berubat.